Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD akan melaksanakan operasi penguatkuasaan bersepadu 24 jam sempena perayaan Christmas dan sambutan Tahun Baharu 2018 bermula 22 Disember hingga 2 Januari depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, operasi yang akan melibatkan kerjasama polis di Raja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan pihak penguatkuasa lebuh raya itu adalah bagi menangani isu pengendali pengangkutan awam dan pemandu yang melanggar undang-undang. Dari segi Christmas, kita membuat persediaan, especially in terms of meningkatkan aktiviti penguatkuasaan. Sempena, of course, now is also musim cuti sekolah, musim Christmas and also the coming New Year 2018. Jadi penguatkuasaan is being heightened, being increased 24 hours. Jadi ini di antara aktiviti penguatkuasaan bersepadu, not just us. We have PDRM working with us, JPJ, we have AADK dan pihak penguatkuasa lebuh raya. And then dengan Christmas yang datang ini, we have Christmas and Tahun Baru, we have from 22nd December sehingga 2nd January. Datuk Seri Nancy berkata antara tindakan diambil adalah melakukan operasi penyamaran dan audit penguatkuasaan terhadap rekod sistem kedudukan global GPS kenderaan. Di antara usaha berterusan our continuous initiative yang turut dilaksanakan dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain bagi menangani isu pengendali dan pemandu yang melanggar undang-undang atau peraturan adalah termasuk dari segi audit penguatkuasaan terhadap rekod GPS kenderaan dan operasi penyamaran bagi pengendali yang berisiko tinggi dan rondaan di lokasi berisiko tinggi dan perangkap kelajuan serta pemantauan CCTV di pusat operasi lebuh raya. SPAD punya officers juga akan meronda lokasi-lokasi di pusat bandar, perhampiran pusat membeli belah dan terminal-terminal bagi memantau dan mengambil tindakan terhadap aktiviti ulat tiket. Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bercakap kepada media sebelum melakukan tinjauan di Terminal Bersepadu Selatan di Ibu Negara hari ini. Katanya SPAD juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pengendali pengangkutan awam yang didapati cuai dalam pengurusan operasi mereka.